Satu hari Muaz bin Jabal pulang daripada negeri Syam. Negeri Syam ini ketika itu di bawah jajahan wilayah Rom ataupun mungkin sebahagiannya adalah wilayah Parsi itu sendiri. Lalu beliau ni dia pergi ke negeri Syam dan dia memerhatikan orang-orang negeri Syam ini dia sujud kepada batariqatihim wa asaqifatihim, iaitu sujud pada pemerintah dan pembesar mereka. Lalu Muaz ni bila dia tengok, begini sepatutnya kita menghormati Rasulullah. Lalu bila dia balik ke Madinah, tiba-tiba sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia pun sujud kepada Rasulullah. Rasulullah terkejut. Rasulullah kata, "Mahadha ya Muaz, Muaz, apa benda kau buat ni?" Macam tu. Dia kejut. Dia kata, "Ya Rasulullah, qadim tu Syam." Ya wahai Rasulullah, aku dah pergi ke negeri Syam. Aku tengok dia orang ni sujud kepada pembesar-pembesar mereka, pembesar agama mereka, orang-orang agamawan mereka. Lalu aradtu an af'ala zalika. Dia kata, aku nak buat macam ni lah juga. Maknanya kita nak kena memuliakan orang besar kita, kita nak kena sujud pada dia orang. Lalu Rasulullah SAW kata, "Fala taf'al ya Muaz, Muaz jangan buat begini. Fa inni law amartu syai'an ay yasjuda li syai'in." Aku ini kalau nak suruh orang sujud pun, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku akan minta dia orang ni sujud, seorang wanita sujud kepada isterinya, suaminya. Bukan isteri, sujud pada suaminya. Kemudian datanglah hadis ini, wallazi nafsi biyadi, yang kita bacakan, yang Ustaz Husaini bacakan tadi. La tu'addil mar'atu haqqi rabbiha. Seorang wanita itu tidak akan menyempurnakan hak-hak Tuhannya sehinggalah dia menunaikan tanggungjawab kepada suaminya, iaitu tanggungjawabnya mentaati suaminya.